Hai murid-murid, hari ni kita akan belajar tentang maksud wuduk. Apa itu wuduk, Cikgu Izati? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Kenapa kita perlu mengambil wuduk, Cikgu? Bagus soalan tu. Wuduk penting untuk kita bersuci sebelum solat tau. Bila ada wuduk, barulah solat kita sah. Oh, jadi wuduk itu untuk sucikan diri ya? Betul tu. Wuduk bukan sahaja sucikan diri, tapi boleh buat hati kita menjadi tenang dan bersih. Wah, bestnya saya nak belajar cara mengambil wuduk. Okey, jom follow channel YouTube saya. Di situ saya ada muat naik video langkah-langkah mengambil wuduk dengan tertib dan sempurna.